Selama berdekad lamanya, kita megah dengan slogan Malaysia Truly Asia. Satu slogan yang menarik dan menjanjikan pengalaman otentik kepada setiap pelancong antarabangsa maupun dalam negara, bahawa di sinilah terhimpunnya segala warna-warni budaya Asia yang asli. Tetapi menjelang tahun melawat Malaysia 2026, nampaknya slogan itu mungkin perlu diubah. Melihat kepada cadangan terbaru oleh Kementerian Pelancongan untuk menganjurkan festival musikal air berskala besar ala Pesta Songkran di tengah-tengah Kuala Lumpur, mungkin slogan baru yang lebih sesuai adalah Malaysia Truly Copy-Paste. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Setiap rakyat pasti tertanya mengapa Kementerian Pelancongan dan penganjur terdesak mahu meniru Pesta Songkran. Mungkin rancangan ini timbul akibat ketandusan idea apabila berhadapan dengan desakan KPI. Sasaran tahun melawat Malaysia 2026 adalah 35.6 juta pelancong. Maka apabila kreativiti mereka yang mengejar KPI ini sudah kering, jalan paling senang dan malas adalah meniru apa yang viral dan terbukti menarik pelancong dari negara jiran. Adakah dengan mereka melihat Thailand berjaya dengan festival Songkran, maka logik mudah mereka adalah kalau kita buat benda sama, pelancong akan datang sini juga. Lemahnya daya kreativiti pihak bertanggungjawab hingga sanggup menghantar mesej kepada seluruh dunia bahawa Malaysia sudah tiada identiti sendiri. Di Thailand, Songkran berakar umbi daripada tradisi Buddha dan sambutan tahun baru mereka. Maka festival air ini lahir dari konteks spiritual dan budaya di sana. Namun apabila ia dibawa ke Malaysia atas jenama Festival Musikal Air, konteks budaya dan tradisi Buddha itu tidak terpakai. Malaysia wujud sebagai negara di mana Islam adalah agama rasmi. Justru apa yang tinggal jika berlangsungnya Songkran ala Malaysia? Hanyalah satu, pesta hedonisme. Ia menjadi acara basah-basahan, pergaulan bebas lelaki dan perempuan tanpa batas, dan pakaian yang menjolok mata. Batas aurat dibakul sampahkan dengan alasan wang ringgit pelancong yang belum tentu akan melawat. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kerosakan. Ayat ini menggunakan bahasa jangan menghampiri yang sangat tegas. Allah Subhanahu wa taala merujuk kepada sebarang pintu, perantara atau rangsangan yang menuju kepada zina, seperti pergaulan bebas, khalwat atau memandang aurat. Zina dianggap dosa besar yang merosakkan diri, menjatuhkan maruah dan menghancurkan keturunan, di samping mengundang kemurkaan Allah. Apabila pintu hedonisme dibuka seluas-luasnya atas nama kebebasan, hasilnya terbukti. Sebagai contoh di dunia barat, di mana institusi keluarga hancur, kadar perceraian melangit, anak luar nikah menjadi norma dan struktur masyarakat menjadi kacau bilau. Adakah ini kemajuan yang kita mahu import ke Kuala Lumpur? Adakah ini imej yang kita mahu paparkan di tengah-tengah Bukit Bintang, ibu negara kita? Perlukah kita melepaskan syarat minuman keras sekali juga semasa festival itu berjalan supaya dapat keuntungan besar dari bia dan minuman keras? Sedangkan Malaysia telah lama memposisikan diri sebagai hub pelancongan mesra Muslim. Kita berjaya menarik pelancong berkualiti dari Timur Tengah, Asia dan Eropah yang datang bersama keluarga demi mencari percutian di negara yang kaya dengan budaya sopan santun serta warisan Islam. Apabila dianjurkan pesta liar sebegini,
pihak pelancongan sebenarnya sedang menghalau pelancong berkualiti ini demi mengejar pelancong bajet yang hanya mahu berparti. Maka secara realitinya, segmen pelancong manakah yang kita sasarkan? Jika mereka mahu songkran, mereka akan pergi ke Thailand terus. Mengapa mereka perlu datang ke Malaysia untuk songkran versi tiruan? Akhirnya, pesta ini hanya akan menarik anak-anak muda tempatan untuk hanyut dalam budaya lara dan maksiat. Peminat hedonisme yang mencari saluran untuk memuaskan nafsu sambil berselindung di sebalik nama keseronokan. Tahun Melawat Malaysia adalah peluang untuk negara ini mempamerkan kepada seluruh dunia siapa kita. Adakah Malaysia sebuah negara yang bangga dengan warisan, keagamaan dan adab ketimuran? Atau adakah kita sebuah negara yang sanggup melacurkan identiti, menjadi badut peniru semata-mata demi mengejar angka KPI pelancong? Isu ini bukan sekadar tentang Kementerian Pelancongan atau penganjur acara. Ia berbalik kepada pucuk pimpinan negara. Aset pelancongan sebenar Malaysia bukan di celah-celah bangunan konkrit Bukit Bintang, tetapi sebenarnya wujud di desa. Di kampung-kampung, orang Malaysia mencerminkan budaya yang sopan, makanan yang asli dan alam semula jadi yang tidak tercemar. Inilah emas pelancongan yang dicari oleh pelawat Eropah dan Asia Timur. Mereka mahu melarikan diri dari kekecohan bandar dan mereka mahukan ketenangan yang dibawa oleh gaya hidup di desa. Maka mengapa kita bazirkan tenaga dan dana untuk mempromosikan pesta air songkran tiruan di bandar, sedangkan kita boleh mempromosikan pelancongan desa yang jelas lebih bermaruah dan menepati citra Malaysia, di mana suara pemimpin yang mendakwa memperjuangkan Islam dan Melayu. Saat inilah paling sesuai untuk gunakan kuasa dan suara yang ada. Jangan biarkan sejarah menulis bahawa di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, Kuala Lumpur bertukar menjadi pusat pesta air yang menghilangkan identiti negara. Jika acara ini diteruskan dan dibudayakan, bermakna kita akan hilang identiti dan maruah bangsa. Malah perlembagaan negara akhirnya akan dicemari dan dilumur dengan tangan-tangan kotor. Isu ini membawa kita kepada satu ironi terbesar. Kerajaan melaungkan slogan masyarakat madani sebagai visi negara. Madani bermaksud bertamadun, iaitu maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Namun keputusan dan tindakan membenarkan penganjuran Musical Water Festival yang liar ini sama sekali tidak mencerminkan visi madani tersebut. Malah ia adalah satu pengkhianatan kepada istilah itu sendiri. Apa gunanya kita melaungkan slogan tamadun tinggi jika kita membiarkan acara hedonistik dibudayakan?